Pernahkah terlintas dalam fikiran kita, apa yang akan berlaku seandainya malam ini sebuah ketetapan gaib tiba-tiba mengetuk pintu rumah anda? Satu panggilan mutlak yang tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditangguh. Nama anda terpilih untuk ke Tanah Suci. Namun, anda sedar diri anda kosong. Tiada persediaan ilmu, tiada persediaan rohani, malah fizikal anda juga tidak bersedia. Jiwa anda tergamam, ditarik logik akal antara rasa tidak layak, ketakutan dan excited dalam masa yang sama. Kita hidup dalam budaya masyarakat yang manja. Nak ke kedai depan rumah sejauh 100 meter pun, kita cari kunci motosikal atau kereta. Kita malas berjalan. Tapi tahukah anda, tabiat malas dan budaya selesa itu bakal menyusahkan diri anda sendiri di sana kelak. Dunia moden hari ini melatih manusia untuk sentiasa berlari, mengejar dan mengumpul. Namun, dalam sistem teologi Islam, ada satu detik di mana seluruh umat manusia dari pelbagai pelosok bumi secara serentak diperintahkan untuk melakukan satu perkara yang paling sukar bagi seorang manusia, iaitu berhenti. Dan pemberhentian paling besar dalam hidup anda ini akan berlaku di sebuah padang pasir yang tandus. Selamat datang ke Hajom, sahabat seiman anda. Hari ini kita akan membedah hakikat sebenar di sebalik wukuf di bumi Arafah. Simulasi di Padang Mahsyar. Dari segi bahasa, wukuf berasal daripada perkataan Arab iaitu waqafa, yang membawa maksud berhenti atau berada. Dari sudut istilah ibadah haji, ia bermaksud berhenti seketika di bumi Arafah pada 9 Zulhijjah, bermula dari tergelincir matahari sehinggalah sebelum terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Namun, dari sudut misteri penciptaan, mengapa geografi ini? Mengapa garis masa yang begitu rigid? Bayangkan anda berdiri di sana sekarang, di tengah-tengah padang pasir yang tandus, di bawah langit yang terbuka luas. Tanpa gadget, tanpa status, tanpa kemegahan dunia. Hanya sehelai kain putih yang membalut tubuh, persis sehelai kain kafan. Mengingat kembali lembaran sejarah, bumi gersang ini sebenarnya menyimpan memoir paling agung dalam garis masa kewujudan kita. Dan di tanah ini jugalah menjadi saksi bisu kepada turunnya wahyu terakhir yang menyempurnakan agama Islam secara mutlak, melengkapkan nikmatnya ke atas seluruh umat manusia. Bagi minda yang tidak bersedia, Tanah Suci akan mengajar anda erti hamba melalui ujian fizikal yang maha berat. Tahukah anda, sepanjang tempoh ibadah haji, secara puratanya, tubuh badan anda perlu bertahan untuk menempuh perjalanan kaki sekurang-kurangnya 41 km. Jika tidak dilatih dari awal, fizikal akan mengalami kejutan budaya. Ramai jemaah kita tewas bukan kerana tidak mampu, tetapi kerana terbiasa dengan gaya hidup kurang berjalan di tanah air. Di sana, setiap jengkal tanah menuntut pengorbanan keringat. Dari seluruh rukun, ramai yang mengakui fasa paling mencabar adalah ketika melaksanakan sa'i. Berjalan dan berlari-lari anak di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Di saat mental dan fizikal sudah lesu selepas wukuf, di situlah keimanan dan daya tahan anda benar-benar diuji ke paras maksimum. Di sinilah letaknya plot terbesar dalam ibadah haji. Tahukah anda? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan satu kalimat yang sangat pendek tetapi penuh teka-teki. Haji itu adalah Arafah. Ini adalah satu kenyataan yang paling menguburkan logik akal manusia. Bagaimanakah ibadah haji yang mempunyai puluhan rukun dan wajib haji diringkaskan oleh baginda Nabi SAW hanya dengan satu perkataan, yaitu Arafah?
Secara entertainment, Hajum akan merungkai rahsia di sebalik waktu yang singkat ini melalui dua dimensi. Pertama, paradoks sempadan ghaib. Bumi Arafah mempunyai sempadan yang jelas. Jika kaki Anda berada di luar garisan itu walau seinci dan tidak kembali langsung untuk wukuf hingga fajar 10 Zulhijjah, maka wukuf Anda tidak sah dan hajinya terbatal. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengajar roh manusia tentang satu konsep, kepatuhan mutlak pada koordinat ketetapannya. Kedua, masa yang kritikal. Anda hanya perlu berada di situ, di dalam lingkungan waktu tersebut. Jika terlepas, runtuhlah keseluruhan paksi haji Anda. Tiada ganti, tiada tebusan. Ia adalah analogi peluang kehidupan yang hanya datang sekali. Di sebalik keindahan pengampunan, Arafah sebenarnya adalah sebuah simulasi agung atau trailer kepada peristiwa yang paling ditakuti oleh setiap makhluk, yaitu Padang Mahsyar. Arafah mengajar kita satu hakikat besar. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan demi pandangan dan pujian. Sebab tu, bersedialah dari sekarang. Latih fizikal, bersihkan rohani, dan perbetulkan semula niat kita. Kerana tujuan kita melangkah ke tanah suci bukan sekadar untuk membawa pulang gelaran haji atau hajjah, tetapi untuk mencari redha dan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengakhiran yang paling kita harapkan adalah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Aku sahut panggilanmu, ya Allah. Dan sebelum video ini habis, kami dari Hajum nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua sahabat Hajum. Semoga segala ibadah, pengorbanan dan doa kita semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga satu hari nanti Allah jemput kita sendiri menjadi tetamunya di tanah suci. InsyaAllah.